dulu. Ui, nah ni. Ramai ni parking sini. Apa ni kat ni? Tak tahu, ada. Apa tu. Dalam ada parking ah, Fadi. Dalam ada parking. Dalam ada. Orang main now. Apa tu? Aku nak jamak dulu. Sebab tu Isyak lagi. Asar tu macam tak sempat balik rumah, tak sempat balik bilik lagi rasanya. Tu, lawa tak? Aku notice kan, dia punya masjid sini kan, suka warna hijau. Kat masjid dekat Betong pun warna hijau tak? Aku dah biar jarak tau. Tapi laju aku nak tekan dia laju tau. Dia tak Vario punya street kan. Kau kena tekan hujung. Sebab Vario punya kau tekan belakang, dia depan belakang sekali. So dia depan belakang sekali. Lepas tu kanan kau tarik lagi. Dia dah jadi kosong kan. Dia jadi macam kosong kan. Kau tekan lagi dia masuk. Dia brake ni depan belakang. Itu yang kau bila kau tekan dia memang kosong. Dia kosong kau tarik lagi. Bawa dia bila dia kena tu masuk dia dah ada brake. Cakap betul. Memang betul lah. Malaysia aku bawa Vario. Aku tadi aku sikit ingin nak kau. Aku nak break habis break aku takut kuat lagi tayar lock. Kira kau suka cium belakang dia. Kau belakang aku. Aku kena tepi sikit. Aduh. Aku break lama tau. Yang ni cakap aku nanti break jam. Ni belakang drop. Tak ni. Dia jalan je. Hilang kita. Nampak dia. Jalan. Ni macam kampungan Islam lah. Tengok banyak makanan. Sebab senang kan. Makan halal banyak. Tengok bahaya. Nanti turun orang banyak dekat lah bahaya. Borak kuat lah. Sebab saya cepat dulu. Oh ya. Malu terus. Hula kamera terus malu. So kita orang nak pergi Overlap Stone. Ini ke? Overlap Stone. So tadi $200 untuk naik Overlap Stone ni. Ada. Dapat tukar drink. Ya, this one kot. Ni macam Fanta kan? Fanta. Fanta ni, Fanta. Fanta. Fanta je. Oh. Kong. Di luar. Kita nak pergi. Tangan mana? Kau percaya dia. Sini. Oh sini. Sana apa Oh. Oh, cakap Melayu. Ini. Kanot ini masuk. Oh, ada tak lagi. Faham. Yang batu tu ikut sana mana dekat? Yang ni ke? Yang dekat sama ya? Kau nak race ke? Aku ikut sini. Jangan. Kau ni ke? Mana? Tu ni. Sini. Wah, sebab apa? Orang bawa video. So,
Oh, sorry guys. Sorry. Please proceed. Tak payah sangat pun. Sampai dah. Overlap stone. Panggil. Oh, dia dah start buat ni. Rumah. Ni mesti pot. Macam ni. Dia punya orang kaya kan. Tengok dia macam area-area Damansara apa kan. Mungkiara punya. Mungkiara apa kan. Layak juga. So kita dekat ni lah. Apa nama dia? Bukan Big Rock. Big Rock sebab ada satu lagi. Overlap stone. Happy Mark lah. Okay, tu ni Hinta Hinyai kapi. ใช่ยินตาเห็นใหญ่แต่ว่า Recorded. ada record Ni explicit. Bodoh. only selected people can watch. Hai. Baju dia dah collar dia dah enggam. Ni. Gede be. Kau beli bandar ke kak? Tak. Aku main je. Betul lah. Aku main je lah. Sorry lah. Janganlah. Sensitif kau dia ni. Cantik lah bye-bye. Ha? Itu Hinta. Itu Hinta. Oh. Minta maksud dia apa? Atuk kau. Macam itu. Betul bodoh. Betul. Tak, tu atuk bodoh. Yang itu nenek. Ya. Mereka macam pakcik-pakcik pergi mancing. Apa topi dia tu? Kita sekarang dekat Hinta Hinyai. Tapi kalau kita nak mandi okey. After that kot. It's up to you. After that we have to Up to you. Kalau kau nak mandi, kau mandi, lepas tu aku pergi ngalung ke siapa nak pergi ikutlah saya mandi lah. Tapi yang tokong besar tu boleh kita orang boleh pergi. Tak salah. Masuk je. Masuk tak salah. Lagipun yang tu dia kat luar bukannya ada apa pun. Mandi ke. Kau tertinggal 360. Kat motor. Okey aku ingat kan. Kat sana Kat motor. Dia macam kat Mekah tak apa. Selamat kamera tu. Cikgu. Buka kasut. Kau bau tai. Dah tai dah. Asal kau stop. Timor Leste lah. Sial lah. Budak Timor Leste memang takut apa macam tu kan. Jalan agak kat slow lah bang. Sorry lah. Cari motor tadi ya. Ni ramai. Jangan risau. Jangan risau. Ada. Dia kat sini ya nampak. Member dia risau kan. Alah aku tak ada dalam frame. Alah ada. Terus. Lepas ni kita balik hotel tukar baju. Baru pergi ward. Come. Come on lah. Kita nak turun. Besar tak besar lah. Masuk dalam sejuk kecil ke. Yang kata tu tak mandi tak mandi. Siapa kata tak mandi? Dia masuk ke dia tak masuk dia kena kecam kau. Dah, aku nak balik lah. Oh, Aicat. Kau buat muka kan tu. Cek dulu pakai box. Kau jangan kencing kat sini babi. Macam nak kencing. Kau kencing untuk kawan tu. Nanya kawan tu. Untuk kawan tu. Fair skin. Oh my god. Wow, putih.
Bodoh jangan tarik aku. Oi. Oi. Semua sudah mari. Sampai tak? Dah lah. Tak ada. Sampai. Jengkit. Lari lah. Bang, malu lah saya. Aku tak nanti menang ah. Aku kalau aku tak ada korang tak duduk lah. Korang cuma kasut tu tahi lah apalah. Nak main sentimen tak apa dulu pula. Aku yang kena bawa korang ke sini lah. Alah. Kau macam terapung apa? Kepala. Macam terapung? Tarik nafas, tahan. Kena main kat Sepang. Kau tarik. Ini buat apa? Ni kau tidak. Kau masuk ke mana? Dari situ ke? Kaki kau macam Dah power sial. Tapi dah power sial. Bawa weh. Jangan bawa. Main pula. Tak situ. Buat video. Bodoh orang kat atas tu ambil gambar lah bodoh. Kau tengah berpeluk macam game lah. Ya betul. Resident Evil. Gambar kan ni? Video. Nanti aku screenshot. Multi challenge. Settle. So sekarang ni kita nak ke Wat. Alamak, aku lupa nama dia. Pergi Wat lah, pergi Wat. Baru lepas ambil gambar dekat yang batu Big Rock tu. Syawal dengan wedding center dia tak faham kenapa orang nak ambil gambar kat situ. So ini antara salah satu tarikan Wat kat sini lah. Wat East Temple. Salah satu tarikan dia. Memang cantik lah. Dua ke sini lah. Tanya aku dah cantik lah. Kiri kanan ni laut. Memang cantik. Dah, semua settle makan dah. Lupa nak gambar kedai makan tadi.